Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Kita kena ingat nombor satu kejayaan bukan menjadi juara dalam Ma'arif Udara. Kita melihat daripada sudut pemarkahan. Misalnya pada minggu lepas, pemarkahan bukan daripada juri profesional saja, daripada juri awam yang terdiri daripada nazir, mursyid, profesional yang turut hadir dan melihat apa yang berlaku pada tuan-tuan. Yang pertama, saya lihat sebab mungkin ada pertanyaan daripada peserta macam mana konsep permarkahan, perjurian dan sebagainya. Jadi saya terangkan tentang kaedah pemarkahan. Yang kedua, saya menerangkan saya tidak melihat anda di luar, tidak melihat siapa anda di luar. Yang saya melihat anda ialah di atas pentas. Perjurian dan pemarkahan saya berdasarkan kepada performance, persembahan mereka di atas pentas. Yang ketiganya, saya menceritakan tentang bagaimana supaya kita menjadi juara di hati rakyat Malaysia. Mungkin kita tak menjadi juara mu'alim muda, tetapi kita adalah juara yang boleh sentuh, yang boleh touching kepada semua penonton. Dan yang keempat, pengalaman yang paling mahal yang tidak diajar di sekolah. Pengalaman adalah satu benda yang tidak ada kursus pengalaman, dan itulah yang saya ajar pada anak-anak kita, peserta-peserta kita, mu'alim muda, tentang perkongsian pengalaman sebagai seorang pendakwah. Ya. Boleh kita lihat. Wati wataitu wa konnichiwa sayyidil amin. Itu lain. Kalau saya dah usaha tapi keputusan dia tak sama yang macam kita harapkan kan, maknanya tu saya anggap bukan rezeki lah. Sebab saya percaya tak ada orang dalam ni yang nak buat main-main ataupun yang nak buat sambil lewa dan nak duduk bertenteri, tak ada. Jadi kalau kita dah buat wa may yatawakkalu 'ala Allah, dan kita bertawakal pada Allah Taala lah, dengan harapan apa yang kita buat ni kemudian kita tawakal dan kita redalah dengan apa keputusan yang kita dapat nanti, insya-Allah. Alhamdulillah, minggu ni adalah minggu yang keempat dah. Allah, pejam celek dah sampai minggu yang keempat dah. Allah, minggu ni adalah minggu yang struggle juga. Kawan-kawan saya tengok mu'alim muda semua usaha sungguh-sungguh untuk nak memberikan persembahan yang terbaik. Ada yang penimpala, ada yang sakit gigi, macam-macam sakit lah. Apapun kami cuba berikan yang terbaik dalam persembahan kami pada minggu yang keempat ni. Tapi hampa jangan lupa, mu'alim muda ditenagakan oleh Epsel Cafe. Bangkitkan semangat pagi anda dengan Epsel Cafe, kopi premium dengan herba semula jadi untuk tenaga, fokus dan stamina yang luar biasa. Epsel Cafe, cuba dulu baru tahu. Dan kanak-kanak dia tengok K-drama 20 tahun dia dengan itu rezeki. Saya Asmawi. Assalamualaikum. Habibi. Ya. Apa khabar? Kaki ni Allah, macam mana? Apa ni keadaan? Kat mana ni? dekat rumah apa ni tak nak jalan langsung lah. Allah, apa ni? Kena tackle ke? Tackle orang? Arif ni, saya dah nasihat dah. Jangan main benda-benda macam ni. Umur-umur tua-tua ni. Tak ada, dia main bola. So, dia punya ligament dia putus. Dia partial, high partial tear dia kata. Untuk yang penting, show must go on. Ya, kena teruskan. Lalu kita ada Mawi. Saya tengok nama Mawi. Saya tak tengok skrip lah. Biar dia. Aku kena tahu skrip. Jadi insya-Allah kawan-kawan kita semua akan bawa topik, ada yang bawa cerita sedih, ada yang bawa cerita tentang kematian, ada yang bawa cerita tentang kesihatan, iaitu saya sendiri. Jadi bagi meraihkan malam ini malam sunnah, kita pakai jubah. Syukur atas segala nikmat yang engkau kurniakan. Dan yang terbaik. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Muhammad, ya arusan khafiqaini. Alhamdulillah, malam ni saya ditemani Mawi. Kawan datang pada kita, jomlah. Nabi akan mudahkan. And dia lebih tenang. Rasulullah ajar kita layan. Ada 3 benda. Ini apa dia? Daripada persembahan sebelum ini, saya lihat persembahan amal pada kali ini yang terbaik. Siapa je yang tak sedih,
Ni nak tanyalah dekat Gen Z, cringe tak? Persembahan Idin pada minggu ni ada vibe yang positif. Sejujurnya puas hati, cuma tapi ada shakingnya sikit. Mungkin disebabkan kita terlalu memikirkan kan, sebab minggu lepas saya tak puas hati je, saya terlalu takut lah sebenarnya kan. Tapi overall bila dengar komen juri tu, saya rasa sedikit positif dan saya rasa sedikit yakin lah. Tapi suruh kita usaha. Di dalam kehidupan ini tidak ada. Saya bagi. Siapakah yang akan dinobatkan bintang inspirasi Excel Cafe untuk minggu yang keempat? Muallim Muda Ammar. Ucapkan banyak-banyak terima kasih sangat-sangat kepada keluarga saya dan pelajar saya yang mengundi saya menyebabkan saya menang kali kedua terkempak. Dan untuk persembahan ni saya nak ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Syahrizan yang guide saya satu persatu. Okey, jadi minggu ni kita tidak akan lagi mengumumkan peserta yang mendapat markah terendah. Sebaliknya kita akan lihat siapa yang mempunyai gandingan pada minggu hadapan. Ya, itu dia Muallim Pak Ya Idin bersama mara ke minggu yang kelima. Itu dah tepukan untuk Muallim Muda Syamsul. Ia akan bersama dengan selebriti lawak Atu Zero. Minta ada. Allah. Tiada pasangan selebriti lawak untuk Muallim Muda Iman. Ini bermakna Muallim Muda Iman akan meninggalkan kita pada malam ini. Berikan tepukan semangat untuk Muallim Muda Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala peluang dan nikmat ini. Dan rasanya sebab bukan kerana apa, kerana persahabatan yang telah kami lakukan yang selama beberapa bulan ni. Dia memberi pengajaran yang banyak dalam hidup saya, dan mudah-mudahan ini semua mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak tahu kenapa, dan jujurnya momen ni tak berlaku dalam hidup saya. Momen begini saya rasa tak pernah berlaku dalam hidup saya. Bayangkan kami duduk sebulan lebih, dekat 2 bulan kami duduk bersama. Tiba-tiba Iman Jai ni dia banyak bantu kami bagi hujah, dalil berkenaan dengan soalan kan. Jadi dengan steady dia semua. Dan yang paling saya sedih sebenarnya dekat stage tadi, momen yang saya ingat, sebab kami dah bincang belakang ni. Salah satu perkataan yang keluar daripada mulut Iman Jai ni, tak ada penyikiran minggu ni. Saya ingat perkataan tu dekat pentas. Sebab tu saya betul-betul terkesan. Dan saya bukan dia saja, saya pun sebut dan beberapa orang lain sebut. Tapi saya terlintas perkataan tu dan saya tak tahan. Memang saya ucapkan selamat maju jaya pada Muallim Muda Iman di luar sana. Saya rapat dengan dia ni dari diploma, dan benda ni buat saya cukup sebab, dan kalau boleh nak tersingkir tadi, dua-dua tersingkir pun tak apa. Sebab saya tak rela, maksudnya saya hidup dalam keadaan rakan karib saya dah tak ada.